kita ada misi. Dengar. Pek, 3 perkara yang boleh menjatuhkan seseorang. Pertama, rasuah. Okey. Kedua, tidak menepati masa. Itu pun saya okey. Yang ketiga ni, cinggir. Jangan biarkan cinggir ni menjadi batu sepadan menghalang kerja kita, Pek. Kan? Sama juga macam alat pemadam ni, Pek. Orang sorok belakang pintu, sorok bawah meja, sorok dalam almari. Kan? Dengar. Hakikatnya, Pek, alat pemadam api ni penting memadam api pada peringkat permulaan. Kan? Apam. Tak dengar belakang kirim. Yang penting confident. Jadi tak jadi belakang kirim. Barulah hidup ada wawang sam. Air asam?